Hai, Assalamualaikum. Untuk video kali ni saya nak share resepi dan juga cara-cara untuk buat red velvet cookies. Untuk bahan-bahan sangatlah simple. Saya tak ada letak kacang atau coklat chip, tetapi walaupun kosong macam ni, rasa biskut ni sangatlah sedap. Dengan aroma red velvet dan juga teksturnya yang sangat rangup, korang mesti kena cuba. Sekali saya gunakan 250 gram pure butter. Korang guna je jenama apa-apa pun boleh. Keluarkan awal dari peti ais dan korang masukkanlah dalam mixing bowl and lembutkan. Kacau kejap. Lepas tu kita masukkan 1 cawan gula perang. Kalau boleh gula perang ni korang cari yang ada tulisan soft. Cari yang lembut. Lepas tu masukkan setengah sudu teh asam vanila, 1/4 sudu teh garam halus dan kita gaulkan bahan-bahan ni. So kacau sekejap je, tak perlu sampai kembang. Cukup sekadar bahan-bahan ni sebati. Kemudian masukkan 1 biji telur. Saya gunakan grade C, tapi kalau nak gunakan grade apa-apa pun boleh. So kacau kejap lah telur dengan bahan tadi. Tak perlu pukul. Korang boleh je pakai senduk ataupun spatula macam ni. So dah cukup, dah gaul kejap je kan. Kemudian kita masukkan setengah sudu teh, baking powder, baking soda dan juga emplek. Okay, so kena ayak bahan-bahan ni. Kita tak nak ada ketulan. So kemudian masukkan 3 sudu besar susu tepung full cream. Yang ni pakai je susu yang dekat rumah atau nak beli dekat kedai, bahan-bahan baking tu pun ada. So next, masukkan setengah cawan minyak masak. Gaul sebati bahan-bahan ni. Kemudian masukkan 2 sudu besar serbuk koko dan mestilah kena ayak. Kemudian tambahkan 2 sudu teh red velvet Imako. Yang ni korang cari je dekat kedai yang bahan-bahan tu kan. Kedai bahan-bahan baking mesti ada. Korang cari. Inilah yang akan membangkitkan aroma red velvet itu. Bau dia datang dari Imako. So kacaukan bahan-bahan ni. Kemudian masukkan setengah cawan tepung jagung. Kalaulah tepung jagung tak ada kat rumah, korang pakai tepung beras. Boleh, insya-Allah boleh. Saya pernah cuba. So gaulkan. Kita kena ayak lah tadi tepung jagung, kena ayak dulu and kita gaulkan sampai sebati. Akhir sekali masukkan 2 cawan setengah tepung gandum. Untuk setengah terakhir tu nak masuk sikit pun boleh. Kalau nak masukkan ke semua pun boleh. Macam saya letak je 2 cawan setengah and gaulkan. Kalau rasa adunan tu lembut ataupun macam berair lagi kan, dia masih melekat dekat bowl, boleh je tambahkan dalam 1 hingga 2 sudu besar tepung gandum. So macam dalam video ni, kalau korang tengok, dia macam masih berair kan. Masih lembut. So saya tambahkan je 2 sudu besar tepung gandum. Kemudian teruskan kacau. Teruskan kita gaulkan dan dah cukup lah. 2 sudu besar ni dah cukup. Korang jangan terlebih letak sebab nanti susah nak piping. Sebab nanti kita nak masukkan dalam piping bag. So kita nak tekan tu agak susah. So inilah adunan yang kita nak. Kelembutan yang macam ni. Lembut-lembut macam tu tapi dia tak melekat dekat tangan. Okay, so sediakan loyang, lapik dengan baking paper dan sekarang dah ready untuk kita pipingkan adunan red velvet cookies. Sebelum tu masukkan dulu dalam piping bag macam ni. Kemudian untuk kita nak potong plastik tu nanti, korang agak-agak je berapa besar saiz yang korang nak. Sekarang dah boleh mula untuk piping ataupun bentukkan cookies. Kalau tak ada piping bag, jangan risau. Korang boleh je bulat-bulatkan adunan tu.
Bulat-bulatkan kecil-kecil dan susun dekat atas tray. Bakar pada suhu 165 darjah selama 20 minit. Dan inilah hasil selepas kita bakar. Sudah siap red velvet cookies. Bahan-bahan sangatlah mudah. Cara nak buatnya pun sangatlah simple dan senang. Tunggu dulu sampai biskut betul-betul sejuk, kemudian barulah korang makan. Kalau dia masih panas atau suam, red velvet cookies ni masih lembut. So kalau dah cukup rehat, dah tak suam dah, korang angkat macam ni, dia takkan patah, dia takkan hancur. Nak simpan pun senang, masukkan je terus dalam balang. Cookies ni kalau kita nak post, masukkan dalam balang, wrap elok-elok, insya-Allah dia punya kehancuran tu sangatlah sedikit. InsyaAllah dia akan selamat sampai. Tapi bukanlah sejenis yang keras tu. Kalau nak tahu tekstur macam mana, korang kena cuba. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel Umi Hasna untuk perkongsian resepi seterusnya.